Assalamualaikum. Kami dari Kolej Profesional Pertanian Nasional ingin memperkenalkan produk inovasi kami iaitu Dua Aloe Vera Jelly. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Saya, Nur Farahim binti Toleh. Saya Siti Najihah binti Syed Ismail. Saya Afiqah Umairah binti Muhammad Fuad. Dan saya, Puan Hanis Nadia binti Hamid selaku pensyarah pembimbing projek inovasi Dua Aloe Vera Jelly. Dua Aloe Vera Jelly ini merupakan produk inovasi 2 dalam 1 berasaskan aloe vera yang boleh dimakan sebagai snack sihat dan juga digunakan sebagai pelembap muka, bibir dan badan. Dengan gabungan bahan semula jadi seperti aloe vera, madu dan lemon, produk ini membantu melembabkan, menenangkan dan menyediakan kulit dari dalam dan luar. Di samping mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan pelbagai produk berasingan sekaligus menjimatkan semua masa dan kos pengguna. Tidak dinafikan, sekarang banyak produk yang berasaskan aloe vera telah berada di pasaran. Namun, kami berpandangan produk ini masih perlu ditambah baik atas sebab-sebab seperti berikut. Yang pertama, produk dalaman dan luaran biasanya dijual berasingan. Jadi, pengguna terpaksa mengeluarkan lebih perbelanjaan untuk membeli lebih daripada satu produk. Yang kedua, masih kurang produk aloe vera yang multifungsi. Kebanyakannya hanya fokus satu kegunaan sahaja. Yang ketiga, aloe vera yang banyak ditanam namun tidak digunakan sepenuhnya dalam industri makanan dan kosmetik. Yang keempat, gaya hidup moden perlukan produk cepat dan praktikal, tetapi produk yang ada sekarang kurang memenuhi keperluan tersebut. Objektif penghasilan produk kami adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan produk semula jadi dan kelestarian sumber tempatan. Seterusnya, dapat mencipta produk serbaguna pertama yang boleh dinikmati sebagai snack sihat dan digunakan sebagai pelembap semula jadi. Selain itu, ia juga dapat mengangkat potensi aloe vera tempatan sebagai sumber inovasi bernilai tinggi. Akhir sekali, usaha untuk mengurangkan isu lambakan dan pembaziran hasil segar melalui produk berimpak. Di sini kami akan kongsikan video penghasilan produk kami. Ini adalah bahan untuk penghasilan produk kami. Bahan utama bagi produk kami adalah aloe vera serta asid sitrik, glycerin, sodium benzoat, madu, zen tenggam, jus lemon, air suling dan kristal strawberry.
Seterusnya, novelty atau keaslian produk kami. Pertama, produk ini adalah edible dan safe. Ia boleh terus dimakan sebagai snack sihat dan dalam masa yang sama selamat digunakan sebagai pelembap muka, bibir dan juga badan. Yang kedua, ia sangat praktikal dan efisien kerana menggantikan dua produk berasingan dalam satu inovasi. Ini dapat menjimatkan masa, kos dan juga tenaga pengguna. Yang ketiga, produk ini adalah eco-friendly dan natural kerana bahan-bahan yang kami gunakan hanyalah bahan-bahan semula jadi dan tiada sisa buangan. Dan yang terakhir sekali, ia juga membawa konsep sustainable beauty iaitu gabungan kosmetik dan makanan atau dipanggil Nutri Kosmetik yang selari dengan gaya hidup moden, pantas dan lestari. Kelebihan produk kami yang pertama dapat menyokong gaya hidup sihat dan kecantikan semula jadi. Yang kedua ialah bahan mudah didapati, selamat dan mesra pengguna. Yang ketiga ialah praktikal dan mudah dibawa ke mana-mana saja. Yang keempat ialah produk 2 dalam 1 sebagai snack sihat dan pelembap. Berikut adalah cara penggunaan sebagai pelembap. Yang pertama, bersihkan wajah dengan pencuci muka untuk menanggalkan kotoran, minyak dan sisa solekan. Lap wajah sehingga kering dengan tuala bersih. Yang kedua, ambil 2 aloe vera jelly secukupnya menggunakan tangan yang bersih. Sapukan secara rata ke seluruh wajah. Boleh juga digunakan untuk anggota badan. Yang ketiga, biarkan 2 aloe vera jelly meresap selama 15 hingga 20 minit sehingga membentuk lapisan lembut pada permukaan kulit. Yang keempat, bilas wajah dengan air suam sehingga bersih sepenuhnya. Keringkan wajah dengan menepuk perlahan menggunakan tuala bersih. Kami juga telah menjalankan analisis SWOT terhadap produk kami. S mewakili strengths, iaitu bahan produk kami menggunakan bahan semula jadi yang berkhasiat dalam melembapkan kulit dan selamat untuk dimakan. Bahan produk kami juga sesuai untuk semua peringkat umur dan berpotensi tinggi untuk dijadikan produk 2 dalam 1. Seterusnya, untuk W, weaknesses. Tahap penerimaan pasaran masih rendah kerana konsep pelembap boleh makan ini adalah masih baharu dan memerlukan pensinjiran tambahan untuk membuat pasaran yang lebih luas. O pula mewakili opportunities. Produk kami menjadi trend baharu dalam industri kecantikan dan kesihatan kerana produk kami menggabungkan fungsi edible skincare yang boleh dimakan dan juga dijadikan sebagai set penjagaan kulit. Dan produk kami berpotensi bekerjasama dengan spa, farmasi dan juga kedai makanan kesihatan. Dan yang terakhir sekali, untuk tim mewakili tracks. Peraturan ketat dalam industri makanan dan kosmetik boleh melambatkan kebenaran untuk pengeluaran produk kami dan juga produk tiruan atau pesaing baharu yang mampu meniru konsep produk kami dengan harga yang lebih rendah. Golongan sasaran yang sesuai untuk produk kami, yang pertama pelajar dan remaja. Yang kedua ialah golongan dewasa. Yang ketiga ialah wanita yang bekerja. Yang keempat ialah warga emas. Yang kelima iaitu individu sensitif terhadap bahan kimia. Yang keenam adalah penggemar produk organik. Seterusnya, nilai komersial bagi produk kami. Yang pertama, kurang bersaing di pasaran. Yang kedua, inovasi unik yang memanfaatkan bahan dapur. Yang ketiga, selamat dan mesra pengguna kerana tiada bahan kimia berbahaya sesuai dimakan dan digunakan. Yang keempat, kos penghasilan yang rendah. Dan yang kelima, boleh dikomersialkan oleh usahawan kecil, koperasi atau PKS. Yang keenam, pasaran yang luas menyasarkan pengguna makanan sihat, kecantikan semula jadi dan produk DIY. Dan yang terakhir sekali, mudah dihasilkan semula. Cadangan penambahbaikan untuk produk kami yang pertama iaitu variasi perisa. Ini dapat memperkenalkan pelbagai perisa tambahan. Yang kedua iaitu kualiti penyimpanan. Ini dapat menambah baik teknik pembungkusan untuk ketahanan yang lebih lama. Yang ketiga iaitu ujian klinikal. Ujian ini untuk menjalankan kajian saintifik terhadap produk. Sekian, terima kasih. Dah lambat ni. Belum lagi makan 2 aloe vera jelly. Okey, sekejap. 2 aloe vera jelly. Kita makan dulu. Alap. Okey. Sedap juga. Kau guna pula kulit ni duduk dalam aircon. Kita pakai 2 aloe vera jelly lah. Macam ada lagi baki tadi. Ada lah. Oh, wow. Lembutnya tekstur dia. Lembutnya. Okey.